Alah, dia macam tak nak berkawan dengan orang kan? Dia budak pendiam. Weh, you kena staff perempuan tak? Jangan lupa bagi kat aku. Aku dah bagi semalam. Ya? Sampul kelas kita dah hilang. Ha? Siapa yang terakhir pegang sampul ni? Ini Isha. Semalam aku nampak Naziha dekat meja guru. Mungkin dia. Naziha, Kenapa? kau dah ambil tak dulu sampul dekat meja guru? Mana ada saya ambil? Habis kenapa kau kat situ? Saya cuma letak buku je. Apa kena kecoh ni? Cikgu, dia sampul hilang. Cuba kamu tenang. Jangan meja tutup. Aisyah, pergi tengok meja orang. Naziha, tepi kejap. Cikgu, sampul. Naziha, awak ambil ke? Mana ada saya ambil, cikgu? Saya tak tahu macam mana ada dalam beg saya. Macam ni rupanya perangai kau. Tak apalah. Naziha, Tak apa, Sila. Saya dah biasa orang salah faham. tapi aku percaya kau. Kau dah siap ke kerja sekolah? Naziha, kenapa? Sebenarnya saya letak sampul tu. Ha? Semalam. Naziha, Naziha. Naziha, kenapa kau selalu balik awal? Sebenarnya saya kena jaga nenek saya dekat rumah. Sebab tu kadang-kadang saya tak dapat buat banyak benda. Kenapa kau tak pernah cerita? Saya rasa semua orang tak boleh tahu kot masalah saya. Sekarang kau tak boleh seorang-seorang dah. Orang kan ada.